Saya sudah masuk umur 40-an sekarang. Kalau boleh undur masa saya nak ikut trend ini, masa usia 20-an lagi. Sebab anak muda yang ikut trend ini sekarang, masa depan mereka confirm jauh lebih tenang daripada kami yang lambat sedar dahulu. Pertama, mulakan simpanan emas dari awal lagi. Anak muda bijak tak tunggu gaji besar baru nak mula menyimpan. Mereka mula dengan RM100 sahaja untuk tukar jadi emas. Lama kelamaan jadi harta yang susah nak bocor. Yang kedua, tak belanja ikut nafsu. Betul, Shopee, Lazada, Starbucks, semua itu seronok. Tapi anak muda bijak tahu bezakan antara keperluan dan keinginan. Mereka pilih untuk kawal, bukan ikut arus. Yang ketiga, simpan dulu baru belanja selebihnya dengan berhemah. Dapat gaji, awal-awal asikkan simpanan dahulu. Belanja guna baki. Simple, tapi inilah kunci anak muda boleh ada tabungan kecemasan walaupun masih baru bekerja. Keempat, rajin cari part time, side income. Anak muda sekarang ada banyak pula side income. Delivery, freelance, content creator, bisnes kecil. Bezanya yang bijak guna peluang ini untuk tambah simpanan, bukannya untuk tambah hutang. Dan kelima, paksa diri simpan emas. Saya suka poin ini sebab tuan-puan, bila duit ditukar jadi emas, otomatik kita jadi sayang nak berbelanja. Inilah sebab ramai anak muda simpan emas konsisten, tahan lama dan makin bertambah. Anak muda bijak kewangan bukan yang nampak kaya depan orang. Mereka yang diam-diam kumpul aset, bebaskan diri daripada hutang dan capai merdeka kewangan lebih cepat. Kalau anda masih muda sekarang, percayalah, inilah trend yang paling bijak untuk diikuti. Jangan tunggu umur hingga 40 baru menyesal macam saya. Trend anak muda bijak kewangan dah bermula. Klik sini untuk mula simpanan emas rendah RM100. Boleh terus follow saya untuk tips praktikal simpanan emas dan ilmu kewangan.